Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekumpulan orang yang bukan tidak mahu mendirikan solat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana untuk mendirikan solat. Mereka malu nak belajar, malu nak bertanya, tapi bagi puasa berlainan. Kerana puasa rata-rata orang tak makan dan tak minum. Tapi untuk mendirikan solat, ada gerak-gerinya, ada bacaannya dan selalunya orang yang tidak solat ini adalah orang yang malu nak bertanya dan mungkin dah terbiasa tak solat. Mereka memberi alasan demi alasan tapi sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana untuk melaksanakannya. Tapi pada hari ini, ketahuilah kita boleh belajar, kita boleh membaca, kita boleh saksikan video, kita boleh secara peribadi belajar dahulu, cuba dahulu dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan, minta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lembutkan hati aku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Yakinlah Allah akan bantu kita.